Macam mana nak tahu trust canvas tu berkualiti? Ini 5 tips penting yang anda kena tahu. Yang pertama, rasa pembukaan canvas. Kalau canvas dah prime, sepatutnya akan ada sedikit texture supaya cat gripnya lebih baik. Kalau canvas terasa licin atau patchy, mungkin kerana primer terlalu tebal atau terlalu nipis. Yang kedua, check tension canvas. Cuba ketuk secara perlahan-lahan. Kalau ada bunyi soft drum, itu maksudnya canvas tu bagus. Kalau canvas lembek dan longgar, itu kemungkinan canvas akan kendung. Ketiga, tengok bingkai canvas. Kita boleh check sudut dia tepat ke tak, tengok kayu canvas straight ke tak. Kalau canvas ni bengkok, dia akan tarik kain canvas ni dan jadi tak sekata. Yang keempat, jangan lupa check ketebalan stretcher bar. Kalau canvas tu besar, stretcher bar yang tebal lebih penting. Ia bantu kekalkan canvas supaya tetap lebih tegang, kurang risiko untuk kendor dan lebih kuat untuk support cat yang tebal. Yang kelima, tengok width canvas tu. Angkat canvas tu ke arah cahaya. Kalau anyaman dia sekata dan tersusun, itu maksudnya canvas bagus untuk kawalan cat. Kalau benang dia jarang-jarang atau nampak lubang, cat boleh serap jadi tak sekata dan susah untuk di-blendkan. Oh no! Jadi, lepas ni kalau nak pilih canvas, ingat 5 tips ni ya. Yes sir! Yang penting, puas hati dan berbaloi.